Hari ini saya nak kongsikan senarai 7 lebuh raya paling seram di Malaysia yang sering diperkatakan dan sering disebut-sebut di media sosial. Bahkan ada yang pernah mengalami kejadian seram itu sendiri. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Walaupun pembangunan pesat di negara kita Malaysia dengan jaringan lebuh raya canggih, tapi ia tetap menyimpan kisah misteri. Kisah-kisah ini yang sering diceritakan oleh pengguna lebuh raya yang menggunakan lebuh raya terutama pada waktu malam. Ketujuh, lebuh raya Gatri atau singkatannya GCE. GCE dibina di kawasan estet dan kebun getah yang sudah lama terbiar. Banyak tapak lama, rumah kongsi dan ladang yang tidak lagi berpenghuni. Berada tidak jauh dari laluan ini, salah satu kisah yang paling sering diceritakan ialah tentang sebuah motosikal yang akan muncul dari belakang dengan bunyi enjin lama seperti bunyi motosikal klasik era tahun 60-an. Ia akan memotong kereta dengan laju tetapi seperti tiada penunggang. Kalau nampak pun hanya seperti bayang yang kabur. Bila diperhatikan betul-betul, kaki penunggang motosikal itu sebenarnya tidak menyentuh tempat letak kaki motosikal. Selepas beberapa meter, motosikal itu akan hilang tanpa kesan. Ada juga kisah tentang seorang pemandu wanita yang ternampak seorang lelaki berpakaian seperti pekerja ladang, lengkap dengan lampu suluh kecil di tangan. Lelaki itu berjalan di tengah-tengah jalan dan ketika pemandu terpaksa brek mengejut, lelaki itu akan menoleh dengan wajahnya kelihatan seperti separuh reput dan tanpa biji mata. Tapi apabila mata kita berkedip, lelaki itu akan hilang dari pandangan. Keenam, lebuh raya Plus di kawasan antara Pagoh dan Gua Tempurung. Lebuh raya Plus ini siap dibina pada tahun 1994. Ribuan atau mungkin jutaan kenderaan yang telah melaluinya. Namun ada dua kawasan yang paling banyak dilaporkan berlakunya kejadian misteri. Di Pagoh, pemandu sering mengalami fenomena jalan tiada penghujung. Mereka merasakan seolah-olah sudah memandu berjam-jam tanpa menemui hentian atau susur keluar. Bila tengok jam, masa hanya bergerak beberapa minit sahaja. Ada juga yang mengatakan ternampak sebuah rumah kayu lama di tepi lebuh raya. Tapi apabila pasukan penyelenggara datang membuat pemeriksaan, tiada apa-apa pun di lokasi yang dilaporkan. Di kawasan Gua Tempurung pula, kisahnya lebih halus. Penunggang motosikal sering mendengar suara memanggil-manggil nama mereka. Kadang-kala bisikan itu datang dari arah Bukit Batu Kapur yang gelap. Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang lelaki yang berhenti kerana menyangka ada orang menjerit meminta tolong. Tapi apabila dia berhenti dan turun dari motosikalnya, tiada siapa pun di situ melainkan bunyi angin dari arah gua. Kelima, lebuh raya Latar. Lebuh raya Latar mungkin baru iaitu siap dibina pada sekitar tahun 2011. Tetapi kisah misterinya tumbuh lebih cepat daripada usia pembinaannya. Laluan ini dibina merentasi kawasan hutan kampung lama dan kebun tinggal. Antara kisah paling popular ialah tentang seorang penunggang motosikal yang melihat seorang wanita berbaju putih menunggu di tepi jalan seolah-olah nak minta tumpang. Wajahnya tidak kelihatan kerana rambutnya panjang mengurai ke depan menutupi seluruh wajahnya. Namun bila lelaki ini memecut motosikalnya untuk melarikan diri, wanita itu
tiba-tiba berada betul-betul di sebelahnya melayang laju tanpa menyentuh tanah. Ada juga kisah pemandu yang bertembung dengan kabus tebal di satu kawasan tertentu. Walaupun cuaca ketika itu sangat cerah, kabus ini tidaklah jauh, cuma sekitar 20 hingga 30 meter sahaja panjangnya. Tapi sebaik saja kenderaan masuk ke dalam kabus ini, radio kereta mula seperti ada bunyi gangguan frekuensi dan enjin kenderaan akan terasa lemah. Sebaik saja keluar dari kawasan kabus, semuanya kembali normal, seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku sebentar tadi. Keempat, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 atau lebih dikenali dengan nama LPT-2. LPT-2 terkenal sebagai lebuh raya yang sering mengundang masalah terutama pada tahun awal ia beroperasi. Bukan sahaja kerana kemalangan yang berlaku, malah ada kisah yang sukar dipercayai. Seorang wanita pernah berkongsikan pengalamannya. Dia terserempak dengan sebuah kereta yang meluncur laju tanpa pemandu. Lampu depan kereta itu terpasang tetapi bahagian dalamnya gelap. Ketika dia cuba memperlahankan keretanya, kenderaan itu hilang begitu sahaja, seolah-olah hilang dalam kabus malam. Kisah lain pula melibatkan pemandu yang melihat lembaga tinggi berdiri di tengah lorong lebuh raya. Tingginya hampir sama dengan papan tanda lebuh raya. Wajahnya tidak jelas, hanya berbentuk bayang hitam yang berdiri tegak. Bila lampu tinggi dinyalakan, lembaga itu seperti menghilang di sebalik pokok-pokok di bahu lebuh raya. Ketiga, laluan lama lebuh raya Bukit Putus. Bukit Putus terletak antara Seremban dan Kuala Pilah. Laluan ini terkenal sebagai laluan yang berliku dan berbahaya. Kawasan ini dulunya adalah penempatan masyarakat orang asli. Kisah yang sering dikaitkan dengan laluan Bukit Putus ini adalah tentang seorang nenek tua yang menahan kereta pada waktu malam. Nenek tua ini akan melambai tangannya dan meminta untuk ditumpangkan pulang ke rumah. Ada pemandu yang pernah mengambilnya, tetapi sebaik saja mereka sampai di satu selekoh, nenek ini tiba-tiba hilang tanpa membuka pintu. Ada juga kisah seorang lelaki bermotosikal yang terdengar bunyi orang ketawa dari kawasan hutan di tepi jalan. Ketawa itu bukan seperti manusia, tapi seperti bunyi bergema yang datang dari jauh. Lelaki itu cuba memecut motosikalnya, tetapi suara itu seakan-akan mengikutinya sehingga dia sampai ke kawasan kampung. Barulah bunyi itu tidak lagi kedengaran. Kedua, lebuh raya Greek. Lebuh raya antara Greek ke Jeli adalah jalan dari timur ke barat. Ia dibina pada tahun 1960-an dan siap sepenuhnya pada 1982. Ia pernah menjadi laluan strategik ketika darurat kerana ancaman komunis suatu ketika dahulu. Maka tidak hairanlah jika banyak kisah-kisah pelik yang sering dikaitkan dengan lebuh raya ini. Ada kisah pemandu lori yang melihat barisan askar lengkap bersenjata sedang berkawat pada waktu malam. Askar itu tidak menoleh, tidak bercakap dan sekadar melangkah perlahan dalam satu barisan. Namun apabila pemandu lori itu memintas barisan askar itu dan berpaling semula ke belakang untuk tengok sekali lagi, barisan askar itu tidak lagi kelihatan. Walhal hanya dengan jarak masa beberapa saat sahaja bezanya. Satu lagi kisah melibatkan seorang pemandu yang mengikut jalan yang diberikan oleh aplikasi Waze, kononnya untuk elak kesesakan. Tapi laluan yang ditunjukkan itu membawanya ke sebuah jalan kecil yang tidak pernah wujud dalam peta sebenar. Dia tetap terus memandu sehingga terjumpa sebuah pondok kayu kecil dan ternampak seorang lelaki
lelaki berjubah sedang duduk di pondok itu. Lelaki itu kemudian menoleh dan wajahnya tidak mempunyai biji mata. Pemandu itu dengan pantas membuat pusingan dan berpatah balik. Tetapi jalan yang dia masuk tadi tidak lagi wujud. Yang ada hanyalah semak dan belukar. Pertama dan terakhir, lebuh raya Karak yang terletak di antara Selangor dan Pahang. Lebuh raya ini dibuka pada tahun 1977. Ia menghubungkan Kuala Lumpur ke pantai timur. Namun di sebalik fungsinya sebagai nadi perhubungan, kawasan sekitar Karak ini pernah menjadi laluan perang dan penempatan awal. Maka tidak pelik jika banyak kisah yang seram berlaku di lebuh raya ini. Pemandu sering melaporkan terlihat kelibat seorang kanak-kanak berpakaian sekolah berjalan seorang diri di bahu jalan. Ada yang berhenti untuk membantu setelah kenderaan diberhentikan di hadapan dan menoleh ke belakang untuk mencari kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu tidak lagi kelihatan. Kisah ini dipercayai berkaitan dengan tragedi kemalangan sebuah bas sekolah sekitar tahun 1980-an. Kanak-kanak ini adalah salah seorang mangsa yang terkorban. Kisah yang paling popular di lebuh raya Karak ini adalah tentang Volkswagen kuning yang dikatakan sering muncul di cermin pandang belakang. Keretanya kelihatan lusuh dan yang paling menyeramkan, kereta ini tiada pemandu. Jika anda memandu laju dan memotongnya, ia akan muncul semula di hadapan anda. Ia akan berulang setiap kali anda memotong kereta tersebut. Diceritakan, Volkswagen kuning ini adalah milik seorang lelaki yang mati kemalangan suatu ketika dahulu. Tetapi rohnya masih merayau di lebuh raya Karak ini. Inilah senarai 7 lebuh raya paling seram di Malaysia. Selagi ada pemandu yang melalui laluan-laluan ini, terutama pada waktu malam, selagi itulah kisah-kisah misteri akan terus kekal jadi perbualan. Sama ada kisah-kisah ini benar ataupun sekadar rekaan, hanya orang yang pernah mengalaminya sendiri mampu memberikan jawapan. Antara 7 lebuh raya paling seram ini, laluan mana yang sering kalian gunakan? Jika anda ada pengalaman peribadi atau kisah tambahan, tolong kongsikan di ruang komen. Minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.